Selamat datang dalam kupasan kali ini. Kita akan selami sesuatu yang menarik. Kita akan lihat macam mana beberapa perkataan yang kita rasa kita dah faham sangat dalam Al-Quran, rupa-rupanya mungkin ada makna yang jauh lebih mendalam daripada apa yang kita sangka. Cuba fikir sekejap. Syurga, neraka, akhirat. Kita macam dah confirm tahu apa maksud semua ni kan? Tapi pernah tak terfikir macam mana kalau teks asal Al-Quran sebenarnya menceritakan sesuatu yang lain? Jom kita siasat sama-sama. Okey, siasatan kita bermula kat sini dengan istilah pertama, Al-Akhirah. Selalunya kita terus terjemah sebagai kehidupan selepas mati atau akhirat. Tapi betul ke itu je maksud dia? Atau ada lagi yang tersembunyi? Okey, untuk betul-betul faham, kita kena undur sikit tengok pada akar katanya. Asas bahasa Arab kan? Akar 3 huruf. Dan yang menariknya, akar kata ni, ia bukan pasal tempat, langsung tak. Ia lebih kepada urutan tentang apa yang datang kemudian. Nah, sekarang tengok macam mana Al-Quran guna akar kata ni. Konsisten tau. Ia selalu digunakan untuk tunjuk urutan. Dan selalunya, ia digandingkan dengan lawannya. Tapi lawannya bukan dunia ini, tapi kehidupan al-dunya. Yang bermaksud kehidupan yang dekat atau yang segera. Ini petunjuk yang sangat-sangat penting. Jadi, nampak tak perbezaan utamanya kat mana? Ini bukan soal dunia sekarang lawan dunia akan datang. Tak. Ini soal dua cara kita pandang realiti. Satu, kita fokus pada apa yang depan mata, yang segera. Satu lagi, kita faham tentang akibat jangka panjang, akibat yang mutlak. Dan ini betul-betul mengubah cara kita faham konsep ni. Jadi, Al-Akhirah tu bukanlah satu destinasi yang kita tuju lepas kita mati. Sebaliknya, ia adalah kesan muktamad akibat yang kekal, hasil daripada setiap perbuatan kita sekarang ni. Okey, selesai satu istilah. Jom kita beralih ke petunjuk kita yang seterusnya. Kali ini kita tengok perkataan Al-Jannah yang kita selalu faham sebagai syurga. Dan macam tadi, kuncinya ada pada akar kata, JNN. Perasan tak makna teras dia bukan pasal taman-taman yang indah, tapi lebih kepada idea asas, iaitu menutupi, menyembunyikan atau melindungi. Cuba tengok perkataan lain yang datang dari akar yang sama. Jin, makhluk yang tersembunyi. Junnah, perisai yang melindungi. Nampak tak polanya? Tema utamanya sentiasa berkisar tentang perlindungan atau sesuatu yang tersembunyi. Jadi kalau kita ikut bukti bahasa ni, Al-Jannah secara harfiah maksudnya lebih dekat kepada tempat perlindungan. Satu keadaan di mana kita rasa selamat, terlindung. Dan petunjuk paling besar datang dari Al-Quran sendiri. Teks tu cakap gambaran tentang syurga ni adalah satu mathal, maksudnya satu perumpamaan atau kiasan. Jadi, sungai yang mengalir, makanan yang tak putus, semua tu simbolik. Simbol untuk keadaan yang selamat dan penuh dengan bekalan. Ini membawa kita kepada satu kesimpulan yang menarik. Ia bukan ganjaran yang ditangguh sampai kita mati, tapi satu realiti yang boleh kita capai sekarang. Bila kita buat baik, bila kita ada keyakinan, secara automatik kita akan masuk ke dalam keadaan perlindungan dan rasa cukup ni. Okey, dari keadaan terlindung, sekarang kita tengok lawannya yang sangat kontras. Konsep neraka atau Jahannam. Gambaran tentang Jahannam ni memang sangat vivid. Tapi perhatikan betul-betul ayat ni. Dikatakan api itu membakar sampai ke hati. Afidah. Ini bukan pasal kulit yang melecur. Ini pasal penderitaan jiwa, azab dalaman yang sangat mendalam. Cuba bayangkan, kita penat bekerja tapi tak ada hasil. Langsung, kita makan tapi tak pernah rasa kenyang. Ini adalah gambaran tentang kesia-siaan yang paling mutlak. Satu kitaran yang tak berkesudahan. Jadi, bila kita kumpulkan semua gambaran ni, Jahannam nampak macam bukan sekadar satu tempat fizikal. Ia lebih kepada satu keadaan mental dan jiwa. Satu penjara di mana kita terperangkap dalam kesia-siaan, keletihan dan rasa tak pernah cukup. Okey, kita dah kumpul semua bukti. Al-Akhirah, Al-Jannah, Jahannam. Sekarang, jom kita susun semua ni sebelah menyebelah. Kita tengok apa gambaran besar yang terhasil. Di sebelah kiri, kita ada tafsiran tradisional. Ia macam satu peta untuk apa yang jadi lepas kita mati. Di sebelah kanan pula, kita ada tafsiran yang berdasarkan pola bahasa dalam Al-Quran sendiri. Yang ni pula macam peta untuk realiti kita sekarang. Satu peta tentang tindakan dan akibat. Beza antara dua ni sangat besar kan? Satu cara bacaan, ia seolah-olah tentang macam mana nak kumpul mata ganjaran untuk dapat tiket ke dunia lain. Cara bacaan yang satu lagi pula, ia jadi panduan. Panduan untuk kita hidup dengan lebih sedar di dunia ni sekarang ni. Jadi, apa kesannya semua ini pada kita? Apa implikasinya?
Sebenarnya, ia mengubah cara kita melihat tanggungjawab pribadi dan kesedaran diri kita. Cuba fikirkan, kalau jannah dan jahanam tu adalah kemungkinan yang wujud sekarang, apa jadi? Pertama, fokus kita beralih dari takutkan hukuman dan harapkan ganjaran kepada mencari kebijaksanaan dan kesedaran. Kedua, panduan dalam Al-Quran tu jadi relevan serta-merta, bukan sesuatu yang kita tunggu lepas mati. Dan yang paling penting, tanggungjawab kita jadi lebih besar. Keadaan kita sekarang adalah hasil pilihan kita sendiri. Pada akhirnya, teks Al-Quran itu sendiri membentangkan kita dengan pilihan cara membacanya. Jadi, persoalan terakhirnya terpulang kepada kita untuk renungkan. Adakah Al-Quran ini sebuah buku panduan untuk kehidupan yang akan datang? Atau sebuah peta untuk menavigasi kehidupan yang kita sedang lalui sekarang?